Bela-bela dek jalan bazar Ramadan temu satu menu kesihatan dek kakak weh. Iaitu apa? Telur goreng tidak berminyak. Telur goreng tak ada minyak lagu mana. Ya goreng dengan gapo ni kita tengok dah. Bagi puasa gini malailah kalau orang nak jaga kesihatan dah. Tu iaitunya telur goreng Coca-Cola. Tu apa dia kocok tani dah. Dah tumpah sikit tu. Tumpah tu. Dia tarik gitu ya cuba cola ni seteng ni boleh 3 kali dah. Dia pecah telur. Telur ni telur ayam ke telur itik ke gapo tak tahu lah. Tu. Ni nama kedainya nah dah. Abai Pok Ya. Abai Pok Ya Bazar Ramadan Cabai 3. Tu siapa dia gi temu dah. Abai Pok Ya dah jual telur goreng ataupun telur dadah kesihatan. Tu tak guna minyak, dia guna Coca-Cola. Waserang dalam tekok ada. Tu dia kucah, dia bubuh sikit garam. Bubuh garam tu. Bubuh sos gapo ni? Kau ai pine. Tu. Dia kucah pula. Dia kucah. Bubuh masalah sikit dah. Masalah tak boleh tinggal lagu-lagu mana. Dalam ais sejuk pun dia bubuh masalah. Ni bekas bubuh dia tu. Bekas bubuh dia tu lah. Dia jaga juga ala sekitar. Dia guna daun kayu adik kakak dia. Tu comel tak?